perfume lah. Maksudnya memang tak nak lah bau busuk macam tu lah. Faham tak? Sorry, saya sakat je. Tahu tak apa. Lepas tu start pada hari tu memang daripada kecil suka wangi-wangi. Lepas sekolah belilah yang apa tu adalah. Rasanya korang tahu kot. Macam kalau kita boleh beli yang, kan dulu ada majalah-majalah apa tu yang remaja. Gempak. Bukan gempak. Mangga. Bukan. Zaman saya gempak lah. Bukan. Majalah. Bukan. Mangga ada. Bintang Kecil. Majalah Bintang Kecil. Korang tahu kan? Bella zaman bila dah. Siapa yang tahu Bintang Kecil kat sini? Bukan you menang Bintang Kecil LTM lah? Menang tak lah. Saya nombor 4 je. Oh, power lah. Macam saya lah. Nombor 4. Pilihan nombor 4. Tak apa, itu cerita tepi. Tak payah lah cakap ni. Oh my god, ramai kot tu tengok. Okay. So, itulah ceritanya. Memang Bella suka wangi-wangi daripada kecil. Sampailah sekarang. Jadi, bila ada Dolce perfume, rasa macam bestnya. Lepas ni, kita nak bagi tahu korang nak tak kalau Bella letak beg kuning? Boleh tak komen nak sekarang Bella nak tengok? Tapi kenapa dia panggil beg kuning? Kenapa dia tak nak beg merah, beg putih, beg hitam? Nak call TikTok? Mana lah tahu? Kalau siapa tahu tolong beri jawapan. Saya suka belajar perkara baru. Hari ni je daripada pagi saya dah belajar banyak benda baru. Photoshoot, video shoot. Kacau Bella lagi. Tengok dia ni muka grumpy dia biasa. So I like learning. Oh, yeah. Semua cakap nak beg kuning. Boleh ke? I mean, banyak pula kata nak. Tapi tak ada yang menerangkan mengapa dia beg kuning dan bukan warna lain. Okay. Sabarlah benda tu nanti. Tak ke diorang nak tahu dulu perfume yang mana. I rasa lepas tu lah kita terangkan. Boleh kita buka beg kuning dulu lah. So kita ada banyak masa sama-sama. Betul. Macam nak baca? Laju sangat. Komen-komen keluar. Hanya nampak YB je. YB. Itu dah bukan YB, itu dia BBB. Banyak kali nanti jadi isu pula nanti. Siapa yang panggil YB? Tak lah, you kan. Ada wanita di sebelah saya ni dia dah masuk air. Saya terbalik, saya selalu tidur awal. Pada masa ni saya dah hujan. Terima kasih. Bella masa ni dia dah jadi awal. Tahu tak awal boleh pusing kepala? Cuba pusing. Tengok. Is that my... Tengok. Itu adalah kebenaran. Sampai dia jatuh kat belakang. Is that my guitar? Oh my god. Is your guitar okay? Yeah. Gitar Bella pun Papa tak bawa. Ya. Tapi Bella ni memang macam burung hantu lah. Daripada masa ni baru je bangun. Saya masa ni dah. Okay lah, pergilah balik. I boleh live seorang-seorang. Live seorang-seorang bagus. Tak buat apa. Senang kerja tidur. Okay, lagi 10 saat kita nak buka beg kuning. Okay, yang ni love story. RM49 je untuk 2 botol. Serius lah? Yes. Are you sure? Untuk dapat 2 botol. Are you sure? Kenapalah aku nervous, ya Allah. Okay, stock limited. Kan suara sure? Bella shaking. Are you sure? Yes, saya. Kalau nanti kita cakap harga lain, orang marah. Betul. Lagi-lagi ada tetamu istimewa macam YB Syed Saddiq. Jadi kita nak bagi RM49 je 2 botol. Bukan selalu tau. Bella. Apa daripada sini? Korang ni reti kira ke tak ni? Ada korang dah boleh check beg kuning. Sebab benda ni kita tak buka lama-lama. So 2 botol korang dapat RM49. Memang. Dan 2 botol ni boleh kekal berapa lama? Memang dapat. Okay, yang ni boleh tahan. Dah tahu yang fragrance ni dapat itu tahan mist 12 jam. Tapi kita begini, yang 2 adalah dia boleh tahan 8 jam, 8 hours. I like this smell. Janganlah sembuh kau buka. Memang, jangan sembuh. Seriously? But I really like this smell. It's very strong. Tapi ni dia more fragrant dan floral lah. Asal lagi satu set dia lebih floral. Wanita punya. I always bring a perfume wherever I go dalam bag saya. Mesti wajib ada. Dan sebab tu dia tak besar, dia yang kecil, yang senang. Dia fun size macam Bella lah, fun size lah. Boleh letak poket orang.
Beruntungnya perfume tu. So ada tisu dalam beg, beruntunglah tisu tu. Tak Sebab kan? dibawa ke mana-mana. Ikut fungsi. Penting. Tak. No, but I agree with you. We need to smell good all the time. Because smelling good is also part of our confidence. Bella pun rasa lebih yakin kan kalau tahu bau wangi daripada bau kurang wangi. Nak pergi kerja, buat wawancara, jumpa kawan, ke mana-mana saja. Terpaksa setuju. Okay? Terpaksa setuju. Setuju maksudnya. Okay, yang ni sama Bella suka sangat. Bau dia sangat-sangat macam mana nak cakap sebab tak nak tiba-tiba apa yang cakap tu. You nak kata perkataan menggoda kan, tapi dengan cari sinonim lain kepada menggoda. Tengok, saya boleh baca minda Bella. So in English it's called seductive. Yeah, seductive. It's a very seductive smell, which I agree. Ya, yang ni lepas tu bau But dia. what is a seductive smell? I tengok kucing pun ingat kucing seduktif. Seriously? Oh, tapi terlupa Bella dia tahu kucing so bukan seduktif lah. No, but okay, obviously this one actually I don't know how that one smells. I like this one. Sangat-sangat wangi. Okay, yang ni kalau ada yang suka macam nak macam dia suka berfashion, lepas tu dia nak bukan setakat berfashion, dia nak bau dia tu pun wangi and macam bau dia macam bau seksi, korang boleh pakai yang Forever Yours ni. Terus Forever Yours lah, macam tu lah. So kalau pakai ni terus jadi Forever Yours. Oh. Okay. Yeah, but this one is, I mean, it's 50 milliliters. Kalau 50 ml boleh lepas tapisan di lapangkan terbang kan? Tak perlu check in kan? Saya ambil kisah ya. Dia punya apa? It's very rasa important. tu memang Bahasa apa? bahasa baku tu memanglah Guna bahasa baku salah, guna bahasa rojak salah. Ni nak jadi Cik Bella ke? Safa Yafa, Shafa Kafa, Kafa Bufu, Bafa Yufik. Okay, dia cakap saya baik, so saya terima seadanya. Okay. Siapa faham bahasa F tu memang bagus lah. Siapa yang dah beli boleh tak komen dan sebab Bella nak belanja satu lagu. Senang lah. Tak apa, soalannya lagu apa Bella nyanyi? Lagu patriotik. Negaraku semua kena bangun. Merah mubarak, semangat wajah. Itu je lagu yang boleh follow. Tak apa, boleh. Tak, Bella nak nyanyi lagu apa? Lagu yang you suka. Oh, memang lagu patriotik lah jadi malam ni. Boleh lah. Tengok. Muka kena paksa. Dan Apa? Dan But I mean, this is actually quite good. I didn't expect that you can get 2 for 49 though. That's Yep. quite surprising. Yeah, sebab selalu kalau, I mean, I bought something like this at the airport. Bau agak sama. Quite strong, gentleman kind of a vibe. You won't get it anywhere below RM200 lah. Itu satu. This is dua. Yeah. Okay. So, semua dah beli dan lagi. So, saya kena nyanyi lagi. Yalah, dia tak nak dengar saya bebel. Dia nak dengar Bella nyanyi. So, bila Bella nyanyi, saya buat apa? Tidur. Saya macam tengok macam jadi fan. Tak ada. Saya memang taklah menari. Salah, dia tak suka dengar nyanyi. Dia tak suka dengar nyanyi. That's not true, okay? Ni pada pandai lah. Siap buat gitar ni, tak tahan. Saya buat ni ketupat lah. Itu lah. Nyam. Itu wajib tu. Itu saja Nak yang gaya ni? menari yang saya tahu. Kalau nak harapkan saya menari cara lain, takut nanti orang hilang fokus. Bila Bella mula main gitar? Semalam. Kau tanya soalan serius? Tak, bila you mula main gitar? Sekolah aku lupa lah. Serius lah? Tengok, pakai kaki kan, sorry. Tak, kaki dia panjang. Okay, minta maaf. Betul. So macam ni? Boleh. Okay. Tapi tak boleh pandang you. Saya Pada depan. Saya pandang. Nanti saya tak boleh main. Gelak je. Simbang bohong bimbang. Boleh tak boleh nyanyi main muzik je boleh tak? Dia takkan tanya. Sebab dia tahu jawapan saya. Semua lagu-lagu yang bukan. Tak apa. Tadi kita nampak ada Q. Dia tanya apa yang lagu saya nak main. Nak nyanyi lagu apa? Tak apa.
lagu yang berada di dalam hati kamu. Ya pas selamat. So whatever song is at the top of your mind lah. Tak, tapi lagi bahaya kalau apa yang nyanyi. Oh, betul? Tak apa, itu kita bincang tepi. Okay. Macam tepi Okay, but you have to tell lah what song you playing. I want to know as well. Okay, lagu ni tengok orang ketawa. Korang ketawa. Biarlah je orang ketawa. Tak, tu macam At mana least we get to entertain them. Dapat pahala. Boleh ke nak nyanyi dah? Cepatlah. Lagu apa? Okay, lagu ni actually Bella dah lama tak main. Yelah, Bella sibuk kebelakangan ni. Jadi minta maaf kalau ada salah kat mana-mana. And nak tengok kod macam tak sweet pula kan. Jadi kena nyanyi live. Bella nyanyi sweet lah. Dan lagu ni seriously my favourite song. Kenapa orang kata hampir ke situ? Tajuknya Wanita. Lagu ni sangat dekat di hati saya. Bella tak tahu lah kalau korang tahu ke tak. Tapi lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Minat dia tak? Siapa tak minat kan? Malaysian And sweetheart. she's also very kind, humble and remarkably compassionate. Tahu tak ada banyak gambar orang samakan Ya. Datuk Siti dengan Bella. Tapi Bella macam Tak, sebab jauh lah. Kalau tak ada dapat Datuk L. Bukan Datuk K. Datuk L. Lepas K kan L. Okay, jangan marah, okay? Itu Bella just supaya... Okay, jangan marah. Teruskan. Dia dah memang speechless. Okay. Aku wanita punya hati nurani, tak dapat dibohongi. Apabila cinta telah membutakan mata dan membuat tuli telinga, apakah salah jika aku meminta? Apakah salah jika engkau ternyata pilihan hati? Orang kata jangan tidur. Lahan jiwaku ini, aku wanita, aku kau. Lupa chord. Oh my god, lupa chord. Sorry. One more time. Aku wanita, aku kaum hawa yang memang rapuh hatinya. Aku wanita, aku punya cinta selayaknya manusia. Apakah salah jika aku meminta? Apakah salah jika engkau ternyata pilihan hati, belahan jiwaku ini? Ku wanita, wanita. Terima kasih. Dan duduk kat sebelah ni terpegun, terpesona, terdiam sekejap. Korang yang dengar live, saya dengar sebelah ya, lagi bawah. Itu special untuk korang tau. Sebab Bella serius sangat-sangat malu, sangat-sangat nervous. Sorry man. Tak, salah sungguh. But I'm always impressed. Every day I'm always impressed with something new. Masa kat Kelantan bila Bella menyanyi, masa kita pergi ke Kelantan, also impressed sebab bukan sekat Bella menyanyi, dia menyanyi sambil diserbu orang. Dia bukan, I pernah tengok macam penyanyi dia pergi depan macam salah-salaman, tapi very controlled environment. Dia pergi depan belakang, asal kat atas pun ada. Sebab Bella ni dia petite size kan, serbu dia boleh menyanyi lagi dengan penuh fokus, teliti. It's quite impressive, and now even more impressive. So yeah, Thank you. most welcome. Main pula. So tahu ah, You main lah. Main kita.
Kalau main gitar, minum lah dulu. Thank you. Kalau main gitar memang api lah. Nak after you lagi lah. Dia kata akak nak tidur tapi tak boleh sebab asyik senyum lah. Macam mana tu? Main gitar. Macam nak pegang gitar pun? You, left handed Kau tak ikut belah sana. Tapi tak boleh. Saya tak boleh lah main gitar. Boleh juga. Saya ni kidal. Macam terbalik lah ni. Terbalik lah. Tak boleh. Tapi kalau korang nak tahu, sebenarnya dia ada gitar kat rumah. Dia ada gitar, tetapi gitar tu telah pun diselubungi dengan habuk-habuk daripada bertahun-tahun yang lepas. Tapi I've always wanted to learn. I always like learning new things. Maybe one day I can learn from you. Boleh? Play the guitar. Boleh? Tapi banyak lah, macam nak menyanyi, macam nak main gitar, macam nak menari. Boleh. You pula kena ajak I berenang, kena ajak I pergi berlari, kena ajak I apa lagi berbasikal. Boleh? Boleh. Semua tu tak ada masalah. Okay. We build on each other's strengths and help us strengthen our weaknesses. Bukan strengthen, reduce our weaknesses. Boleh? Ada kena bayar apa? Bayar dengan cara yang lain. Okay? Yeah. Okay, don't worry. Thank you for Bella. Dia minum air. Bella ni bila minum air rasa macam dia tak ikhlas minum air. Tengok ni. Nak tunjuk je lah Dia minum air ni macam tak minum. Usually when I drink this kind, macam whoop habis. Boleh. Itu dia. Minum air macam pakai vacuum. Penting untuk minum air tau. Habis. Lah macam tak biasa. Okey, tak maksudnya iyalah, tak pernah kita tak lagi. 2,500 bayar, serius lah. Wow. Terima Bella, kasih you umumkan lah. kepada 2,500 pembeli. Oh my god, ramainya. Baru berapa? 2,500 buyers, seriously guys. And at 10 PM. Okay. 10 minutes. Within 10 minutes. Masya Allah. 10 minit 2,500 pembeli pada pukul 10 malam ke Muka atas. Bella blur je. Stop Korang memang muted tau. sangat impresif lah. Sangat impresif. Oh, kalau macam ni Bella setiap malam main gitar. Mana boleh. Dia kena reserve Okay, nyanyi some lagi lah. songs for me. Ya, for you nantilah. I buat lagu baru untuk you. Okay? Boleh? Lagu baru? Okay, dah buat. Okay, tak apa-apa. Boleh kan? Boleh, mestilah boleh. Okay. Bella Special. nak buat lagu untuk IB. Korang kena stay tune. Ramai dah dengar hampir ke situ. Mungkin sebab Bella selalu. Aku syak. Tapi kena buka ni. Malah nak kena buka kod. Bella tak Siapa tu tahu. next time. Mana boleh Next time. semua benda. I nak dengar hampir ke situ. Dia kena macam private show. Okay, that sounds wrong. But Ya. I mean like, Maksudnya nanti bila-bila tengah rehat-rehat sambil santai-santai tengok phone main nyanyi macam tu kan? Itu ke maksud you? Ke tak? betul? Dah, teruskan. Teruskan. Okay, tadi ini dah. kalau bagi bercakap kan, ya Allah risau tu lah. By the way, Bella ni dia multi-talented. Dia tadi kita ada dengar lagu Melayu, Indonesia pun boleh, English pun boleh, Okay, apa kata kita Korea pun tak boleh, wifi Mandarin nyanyi? pun boleh. Tak payahlah, janganlah. Tak Kalau betul. nyanyi, dapat. Tadi cuaca kat luar tu dah cantik dah. Oh, okay. Everybody's got a price. Betul. Yang ni lah yang I minta. I macam ni je. I macam Everybody's got a penonton. price. I wonder how to sleep. Jom, I rasa kita nyanyi. Ya. Everybody's got a price. You ni tengah. I wonder how to sleep at night. Ha. When the self come off. C, G, C, E, F. So everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When the soul comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Okay, nyanyi Okay. 5, 6, 7, go. Memang tak lama. Everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When the soul comes first and the truth comes
a second, just stop for a minute and smile. Where's everybody? Ada orang menguap lah. Nampak tadi. Terus saya cakap, dah bertambah mengantuk tengok betul tak? Orang mengantuk Lepas nyanyi lagu hardcore sikit ni. Lagu hardcore? Black metal. Macam ni tahu lagu black metal? Macam tinggi. Ini lagu Sabah. Balik, ya. Ini lagu Sabah. Sabah? Sabah. Cakap Slipknot. Siapa lah dengar lagu Slipknot? Miau, miau. Lagu tu boleh? Dah masuk air dah, ya Allah. Apa kot tinggi-tinggi Gunung Semerak Sabah? Semerak Sabah, Gunung Kinabalu, I Love You 3000. Tu lagu apa tu? Oh, lagu Iron Man. Untuk Iron Man macam you. Tapi lirik dia bahaya. Korang sengaja. Sekali kalau bila nyanyi, korang ambil untuk jabat tu. Gila Hah? Apa? Thank you for 100k. Sure? Are you sure? Oh. Boleh? Masya Allah. Sorry tangan kiri. Boleh tak you pegang? Sebab apa? Sebab inilah tanggungjawab saya. Bila saya tidak nyanyi, saya jadi macam model tangan je tu. Thank you so much for... Dia kata wow, dia orang tak nampak apa yang wow ni. Sebab I nampak saya ada overcast. Dekatkan lah. Sebab orang tak nampak. 100,000 penjualan. Saya macam tak faham sangat juga. Oh. Wow. I lupa cakap wow je. Thank you. Bella, kami ucapkan terima kasih kepada mereka yang sedia mendengar, menanti dan membeli. Thank you so much buat korang support, membeli dan setia bersama dengan Bella. Ada berapa ni? 56,000 orang. InsyaAllah. I didn't realise that 56,000 people live at night. Yes. 3.9 million likes. Tak, saya ni fokus kat Bella kan. So saya tak tengok dekat skrin. Tak, nyanyi-nyanyi takkanlah saya dah fokus orang lain. Nanti kena marah pula. Bella ni dia baik-baik tapi boleh marah. Tak ada. She's very kind. Tak ada. Percaya tau. 57,000 dah. Semua peminat Opa Syed Saddiq. Tak ada opanya. Bella suruh saya kena ikut makeup macam ni, kena macam ni. Tak ada. Actually tapi Bella, nasib baik. Okay, orang semua cakap, orang marah sebab ada scarf kat leher. Siapa suruh buka? Bella, actually thanks. Sebab tadi bila pakai scarf kat leher tu, saya rasa macam dia macam kurang bersesuaian sikit. So thanks for taking care of my image. Yes. Yeah. We always. Yeah. Yes, definitely. Okay. But you should tell people like about how amazing of a cook you are. Tadi saya kata Bella ni dia multi-talented. Bukan setakat boleh menyanyi dalam pelbagai bahasa. You can sing Mandarin as well, right? Yeah. Korean pun ada. Itu kalau setakat tu no, but you're also a great cook. Macam semalam. Setiap hari lah. Bagus. Tak. Setiap hari ni orang kata macam boleh masak untuk 5 orang, 6 orang untuk keluarga yang kecil. Tetapi saya merupakan saksi hidup di mana Bella masak untuk lebih 100 orang. Yes, I think about 100 people. Okay, tapi ni kena cakap. Dia memang saksi sebab dia masuk ke dapur untuk tengok je. Gitu. Macam tu. Tak, Bella hidup Bella. Muas sentiasa hidup, jangan risau. Tak, tapi seriously, I mean I was genuinely impressed. Dan betul lah, semalam saya rasa sangat bersalah kerana saya tidak memainkan peranan dalam menyiapkan makanan. Tapi Bella faham sebab dia kita tamu. Tapi sebenarnya kan and of course dia nak thank you kepada Jack. Sebab Jack teman Bella. Bella memang dah beli dah awal-awal kat pasar semua. Tapi ada barang yang kurang, which is tambahan western food. So Jack ada untuk teman sebab Bella beli banyak sangat barang ais. 10 bag kan berat, minyak 2 botol. Jadi dengan Jack berdua pergi ke grocer lah untuk beli. So you beli sendiri?
barang kat pasar, kat grocers. Lepas tu masak sendiri juga. Adalah kawan-kawan ikut. Saya tengok kalau korang tengok semalam dekat dapur memang havoc lah. Mama Bella betul. pun tengah tolong. Sebab kat sini orang ingat Neil pun. dia memang Bella boleh lah buat seorang, tapi mungkin akan siap 2 hari kemudian. Macam tu. Jadi berterima kasih dengan my PA ni, Mama, diorang bantu dari segi maksudnya, contoh kan sayur tu kan banyak, so dia potong-potong, dia biar tahu sayur tu dah siap, tinggal masak, Bella masak. Tapi tukang rasa adalah Kak Jana dan juga Senang. Kerja saya tukar makan je. Bila dah habis. sebab Bella jarang rasa. Jarang rasa. Saya pun Jadi tak tahu kenapa dia tak nak rasa. sebab takut masin. Bella Dia bulan pemasin Ramadan. orangnya. Tapi orang cakap orang pemasin ni penyayang. Orang kata lah, tak tahulah. Wow. Tak apa nak saya sahkan. Okay, sekarang ni Yeah, no, nak but tanya. seriously, I mean, before we move on to a different topic, I think that's quite impressive. I mean, to cook for 5 people is already tough, and to cook for 100 people is another level. Kalau korang tahu, I think side yang saya cerita kita patut kongsi. Apa dia? Kan juga. Kalau korang tengok video Bella tu, kalau saya boleh kongsikan, satu hari saya akan kongsikan lah. Dia macam membuka aib, tetapi aib yang baik. Dia macam pelik sikit. Dia dengan pakai, tak apa dia pakai. Aku pun tak tahu apa dia pakai. Lepas tu, dia tengah masak sekejap. 30 saat setelah tu, dia kat luar tengah bersih. Dengan duduk cangkung kan. Duduk cangkung. Aku tak tahu apa dia tengah Bersihkan kuali. bersihkan kuali tu, masuk dalam balik. Lepas tu hidang kat luar. Okay, sebab kat rumah dia tak ada kuali yang banyak, tapi dia kata bukannya nak masak selalu yang untuk kenduri, dia kata. So cakap okay tak apa, so kita kena guna dapur tu, kita basuh, guna balik. Tapi pengalaman yang sangat best, tanpa paksaan sebab ada yang cakap jangan paksa Bella, kawan dia marah dia. Kawan-kawan saya marah saya, kata kenapa nak suruh Bella. Saya tak paksa. Perkara sebaliknya berlaku. Saya kata saya nak buat catering, tu Bella marah, kata mana boleh. Tak, just Bella rasa macam mungkin kat sini memanglah korang dengar macam untuk 100 orang, tapi kalau lupa Bella kan berniaga laksa. Kita dah biasa dah last minute orang nak juga laksa, kita pergi beli kat Johor, masak dekat Singapura, lepas tu masak pula untuk 200 mangkuk untuk orang yang nak beli kan. Jadi dah terbiasa chaos tu, kita dah boleh handle. Tapi macam Bella cakap, bukan Bella bersendirian. YB dia bagi semangat juga, tapi macam just you okay? Macam tu. Are you okay? You need anything? Okay, ada macam tu. Yang paling Bella geram lagi, kan korang nak tahu tak? Bella tengah dekat dapur, Bella tak siap lagi, tapi kawan dia masuk dapur. Dalam keadaan Bella tu dah, Bella rasa macam kalau tak kenal kan, pakai baju kelawar, tapi Bella pakai jawab untuk tukar masa nak masak tau. Kawan dia bukan. Jangan tak fikir bukan-bukan. Because you mention this, jangan fikir bukan-bukan. Alah, kan mention sebab kan baju kelawar. Actually Bella tukar time tu, okay? Dia dengan my mum semua ambil. Sebab lebih selesa nak bergerak kan. Ya Allah, korang tahu tak, dia bawa kawan dia masuk kat dapur. Bukan dah sengaja nak bawa. Tak, nasib baik dia kenalkan. Kalau tak, Bella rasa kawan dia tak kenal. Ingatkan, dari Filipinnya pembantu helper. Dekat Jana dari Indonesia, Bella mungkin dari Filipina. Firstly, do not say that about yourself. Yeah, okay. No, tapi betul tak I nampak sangat tak bersiap? No, jujur je. Apa? Betul tak I nampak sangat tak I think bersiap? regardless you look great, so it's okay. Tak, tapi macam benda tu berlaku sebab kawan-kawan tak percaya. Bila I cakap kat depan, tahu tak siapa masak ni? Bella yang masak. Tipu lah, mana ada lah. Mana Bella? Kat belakang, tipu lah. I'm not joking. Tu Bella dia bawa. Terkejut Bella tahu dia masuk dapur. Ya, jangan terkejut. Bella tengah. Lepas tu dia keluar tu marah saya. How could you do this? Tanpa dia sedari, Bella lah yang tak masak juga. But I mean, yeah, she did that back to back, by the way, bukan pada satu hari je. Tapi tak apalah, kita keluar dulu tapi masak sebab lama sangat. But yeah, I think it's quite impressive lah. Yeah. Thank you. Okay. Okay, so you asyik cakap pasal Bella je. Boleh dia cakap pasal you pula, boleh? Tak apalah, itu kita pada hari yang lain lah. Hari ni pun, kalau korang tanya, I tengok banyak. Ni saya rasa di antara kali pertama kot pakai makeup setebal ni. Rambut pun I you know, to be honest, I do not notice who I am today. But I want to saya nak kongsikan ni, mungkin keluar topik, but I think it's quite an interesting topic to share. Because I say every day I like learning new stuff tau. Apa? You know, tadi bila masa tengah pakai makeup, aus pakai makeup,
So saya sempatlah simbang. Aus pakai makeup dan tolong buat rambut, syuk. So sempatlah simbang dan tanya kenapa masuk industri ni, sebelum ni belajar apa. It shows how talented young Malaysians are. Aus belajar Mescom. Dia tak pernah pun belajar buat apa makeup, and you know now he's one of the best kan in the industry. Dia tak pernah pun belajar buat makeup dekat dalam kelas, kat universiti. Tak ada. Dia belajar kat mana? Kat YouTube. So saya tanya, Syuk lagi bahawa dia sebelum ni kerja untuk Malaysia Airlines, aircraft engineer. I think dia belajar aircraft engineering, sama macam abang saya kan. Lepas tu dia keluar Malaysia Airlines and dia specialise buat rambut, and now he's very successful. Very interesting story. Belajar kat mana? Belajar kat YouTube, kawan-kawan. And that just shows how talented young Malaysians are. Ada muka di sebalik ni, saya tak tahu boleh cakap ke tak lah. Nama dia doktor juga. Tak tahu boleh namakan doktor ke tak, tapi tak apalah, doktor tengah sibuk buat kerja kan. So like doktor, full medical practitioner, habis housemanship, lepas tu buat marketing agency. So I think that's very interesting, you know. Yeah. Okay, I nak tanya you. Tengok turut. Okay. Saudara tak tahu, I ikut je. Orang cakap orang so tadi kan tanya YB apa itu body mist? Wow, betul-betul quote exactly ya. Bayangkan Bella, YB apa itu? Tengok saya ataupun silent wine lah. Bella bila saya bibir lama sikit dia terus tukar topik lah. Taklah sebab we need to talk about you as well. Betul tak korang? Korang nak tahu pasal YB tak? Nak? Cuba komen. Nak tahu pasal YB? Tak ada. Tak apa soalan tadi. Saya hilang fokus lah. Silent wine. Orang dengar cakap silent wine. No, but I mean, yeah, untuk merumuskan, I think I learned a lot today. It's quite interesting. Yeah, people from different backgrounds excelling in what they like because that's their passion. Minat. Okay lah. Okay, tadi soalan apa kalau tanya? I lupa lah. Saya tolong ingatkan sebab saya ingat. What is body mist? You're asking the wrong person. I should be asking you, Bella. Yeah, because you always. Tadi sebelum kita mulakan sesi live ni, Bella seperti biasa akan memberikan lecture kepada saya tentang perfume, tentang body mist. Sebab saya tanya, saya selalu lelaki, saya akan pakai perfume and I use perfume all the time. Wow, all the time lah. Yelah, kalau tak Bella akan guna. Tapi and I value that a lot lah. But for body mist, I'm not that familiar. So saya tanya Bella, apa dia body mist ni? Bella kata, tak, kena pakai. Dia ada layering. I tak faham layering tu apa. Dan saya punya layering adalah konsep berlainan. Tapi sebab you tak macam tu kot. Okay, so explain to me lah. Rasa orang pun nak tahu. I tak tahu orang luar kat sana. Sebelum tidur pun kita pakai body mist. Sebelum tidur pakai kebanyakan body mist? Kebanyakan ni tau. Even your mom pun cakap dengan me. Dia kata dia sebelum dia tidur, dia pakai perfume. body mist. Apa beza perfume dengan body mist? Okay, perbezaannya perfume ni kadang-kadang untuk kita keluar. Okay? Takkanlah contoh kita pergi dapur nak pakai perfume pergi. Saya pakai. Okay, that's you YB Sadiq. Okay, jadi kalau kita pergi Okay, continue. Fokus. Sedang marah. Okay, tak apalah. Tak boleh nak marah kan? Okay, betul. Tapi nak marah you tak? Kita teruskan lah. Okay. Apa tadi? Ada tak? Dia takut nanti orang buat spekulasi, kesian pula you. Okay. Cik, kesian kita. Cepatlah, fokus lah. Tapi bully kita boleh. Itu boleh. Tak. Dia kesian tapi dia bully. Apa tu? Kita membantras bully ya. Please jangan normalisasikan bully, tetapi ini terkecuali. Ya, cara baik lah. Macam demi kebaikan. No je. Okay, tak apa. Fokus Bella, fokus. Okay. Okay, jadi body mist ni kadang kita boleh pakai dekat the whole body tau. Lepas kita mandi kan. Bukanlah time mandi tu. Lepas kita mandi dah tukar baju apa semua. Kita boleh spray banyak-banyak. Sebab itulah, okay, ini contoh Dolce punya sparkling coco ni. Kan banyak kan. So you boleh spray banyak-banyak macam ni. Meh. So just spray. Dia bukan. Bukan kat baju. Banyak. Serius tak pun? It smells so nice. Ya. Wow. Tapi dia tak tahan selama perfume lah. Perfume is 8 hours kan? Tahan. Sampai 12 jam. This smells so good. 5 hours. Yang tadi tu yang mana macam suka hati? Fragrance 8 hours and above. Yes. Wow. Sama je. Maksudnya lama juga. Faham dah? Tapi bila pakai bila waktu tidur, untuk siapa?
Saya keluar dulu. Seorang. Tak, it's a serious question. I mean, I'm looking at my context, okay? I seorang. Tu apa tu miau-miau naik atas katil? Untuk Jack. Tak, I'm asking a serious. Tak, kau jangan salah faham. I'm asking a serious question. Ramai orang yang menonton ni, they are alone at night. How do you know? How me? Siapa punya idea seorang dalam dengan YB ni? Tak. Tu orang suka ya Allah YB, ya Allah YB. Dia macam ni. Dia bukan kita buat untuk orang lain. Kita buat untuk diri sendiri. Macam kalau I berseorang, I suka je I bawa wangi. Takkanlah ada orang dia baru kita wangi. Okay, that makes sense. Tu saya setuju. Tak, apa dia soalan jujur pun dia macam kena judge. I'm asking a serious, genuine question. Okay, orang semua cakap kelurusan YB dah terselah. Baguslah. I suka orang yang lurus ni. Macam dia jujur, okay? Tak suka menipu, okay? Astaghfirullahaladzim sebab tak nak tahu lebih orang kata dia nangis. Okay? Yeah, okay lah. So kirakan it's for ourselves lah. That makes sense. Okay. Because I think one of the reasons why I bring perfume wherever I go is not just on how I present myself to others, but it's how I present myself to myself. Yeah. Sebab tu kadang-kadang dia ada terma aromaterapi kan. Aromaterapi tu adalah supaya ia menenangkan minda dan diri kita. So when you smell good, effectively you are also making your mind a lot more calm daripada kita hanya buat semua perkara untuk orang lain. Yeah. There's such an orang semua cakap inspiration to everyone, to everybody. Okay. Sekarang Bella pula terlebih baik. Baik. So itulah. Betul. Okay. And korang sebenarnya tak tahulah kalau orang lain, tapi macam Bella rasa okay untuk kita bagi hadiah perfume ke orang. Betul? Itu sebab Bella banyak kasih hadiah perfume ke orang. Balik berluar negara, perfume lagi. Lepas ni dah tak payah beli perfume luar negara, beli yang ni. Betul. It's much better. Much more affordable as well. And it smells so good. It smells so good. Betul, tahan lama. And Bella pun tak sabar nak kongsi journey ni, perjalanan ni bersama dengan korang semua, bersama dengan Dolce Perfume. Okay? Okay, so korang ada nak tanya apa-apa tak? So, berjalan tanya pelik. Apa maksud soalan pelik? Apalah, pasal nanti jadi artikel, jadi apa, pasal orang macam Tak, tapi Bella memang suka beli. Dia cakap kenapa Bella beli minyak wangi. Memang dia banyak beli minyak wangi. bukan setakat minyak wangi, macam apa-apa saja yang wangi. Tak kisah untuk rumah ke, untuk washroom ke, apa saja yang wangi. Untuk hand wash pun saya beli. Semua, You know, I mean, I was reading recently, and I think it's quite interesting. I think I ingat daripada universiti mana. Ada University of Liverpool or Michigan. There's a proper study commissioned which showed that smell, the association to smell, bau tu jauh lebih efektif untuk dipahat dalam minda orang yang bau tu lah, jika nak dibandingkan dengan visual stimulation, ataupun audio stimulation, cara percakapan. So memory tu terpahat berdasarkan kepada bau yang kita berikan. So kalau positif, it becomes remarkably positive. Sebab tu saya tanya Bella, like, do you recall or remember anything? For me, for example, I can recall, okay lah, satu Bella tak cakap dia jadi shoe, tapi like I can know like the smell and associate it to different people, different experiences. Kadang-kadang bila masuk ke hotel pun kan, kita masuk, kita boleh tahu dah bau apa. And there's a reason why. Because it activates a part of your brain. I think which part of the brain, yang part of the brain yang sama berkenaan memory, memory retention. Sebab tu kadang-kadang kita akan ingat seseorang itu berdasarkan kepada bau yang orang itu berikan. Can you imagine, it's more effective than visual and audio. Wow. Okay lah, itu random fact, tapi saya rasa itu perkara yang agak unik lah. Diorang tanya. Diorang, itu Bella jawab. Ada CJ halal ke tak? Okay, of course. Okay, one thing about Dolce Perfume, kita punya ingredients semua ada CJ halal. Lepas tu, yang paling best kali korang boleh bawa solat. Alhamdulillah. So, siapa yang banyak tanya pasal benda tu, now dah terjawab. Harap korang lagi happy lah untuk membeli. Tapi saya tengok macam orang marah sebab sold out. Oh, really?
Sebab kita tak tahu apa nak dijual bila dah sold out. Tapi tak apalah, mungkin selepas ni Tim Dolce akan tambah produknya. Tapi I just want to share some very interesting things lah. Yeah, so I think you should definitely invest in having a good perfume. Ya, tapi tak payahlah yang perfume harga ribu-ribu ni. Betul, betul. Actually, to be honest, Bella pernah sekali saja pernah beli perfume itu yang paling mahal lah Bella rasa yang Bella pernah beli, 3,000 lebih. Ya. Sudah tak ada. Itu first and last. Ya. Sebab sama je, tengok macam yang murah-murah pun tetap tahan lama, tetap orang tanya pakai perfume apa. That's true. So harga tu tidak melambangkan apa-apa pada Bella. Okay? Bella kadang-kadang je pakai perfume yang beli kat pasar malam pun ingat perfume Yeah. mahal. Because of how you present yourself as well. Okay. Thank you. You're most welcome.